macam kita tengok, pertama kita tengok fahami bahasa cinta pasangan. Bahasa cinta. Macam lelaki suka macam mana? Suka dihormati, dipercayai, dihargai usaha dia. Itu yang orang perempuan terlepas pandang kadang-kadang. Maksud saya apa? Macam orang lelaki, dia suka tau bila kita sebut dia. Kesian, abang penat, abang kerja kan. Dia dengar tu dia okey dah, semangat dia kerja. Yelah, abang penat lah. Kerja kan mana, tak penat. Tapi dia cakap macam tu, tapi sebenarnya hati dia suka. Penat abang kerja bang. Macam mana abang kan? Hari-hari macam tu dengan panas, dengan apa. Dah lah suhu kat luar sekarang 35-36. Abang boleh tahan Untuk keluarga kita kan. Api neraka pun abang sanggup hadapi. Oh, api neraka tu. Memang dah tahu dah, confirm dah tu. Tak, bila dia sebut kan. Maknanya sebenarnya kata-kata bila kita cakap penat.